Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat, sahabat-sahabat subscriber my channel. Okeylah sahabat, kita nak memancing lah sahabat. Kita cuba nasib lah sahabat. Dengan keadaan air yang keruh, lumpur sahabat. Dan cari ikan semilang sahabat. Kita tak jauh mancing ni sahabat. Belakang rumah aja kawasan kampung. Okeylah sahabat. Apapun mantap Pak Bu. Kalau ada rezeki adalah sahabat. Kita mencuba nasib saja kat sungai. Okey sahabat. Lanjut. Salam guys. Salam sahabat-sahabat. Kita sedang mengipak ikan semilang sahabat. Kita baru baling pancing air surut. Mana tahu ada rezeki sahabat. Okey sahabat. Sorry lah sahabat. View tak berapa nak cantik. Mana tahu ada rezeki sahabat. Kalau dia nak makan, dia makan sahabat. Kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita lah sahabat. Beginilah seorang pemancing sahabat. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang balik tangan kosong. Kadang-kadang ikan kecil yang makan. Ikan target tidak mau makan sahabat. So, kita layan saja sahabat. Ikan apa yang makan. Kan? Air lumpur sahabat. Air-air macam ni kebersihannya ikan semilang sahabat. Ikan halus banyak makan kacau ni sahabat. Anak-anak ikan duri. Tempat saya panggil ikan duri sahabat. Ikan lundu, ikan belukang, semilang di sini. Ikan siakap pun ada sahabat. Tengok time dia lah. Tengok keadaan air dia juga. Banyak ikan halus yang kacau ni. Kita menggunakan umpan. Ini favorite ikan semilang. Kita menggunakan umpan sahabat. Ni sahabat. Seko lagi tinggal. Daripada dia kita tak pakaikan habis. Sahabat. Ya, keadaan sahabat. Keadaan tempat saya memancing. Kawasan ni tak jauh dari rumah sahabat. Belakang rumah saja sungai ni. Ada tempat lain. Panas. Kawasan open. Muara laut sana dekat. Tapi ialah panas. Keadaan cuaca tak menentu sahabat. Kita tawakal saja sahabat. Apapun jom kita layan. Lama juga tak buat video. 1 hari dalam 1 minggu buat video. Ni nak buat juga. Nak hidupkan balik channel saya sahabat. Minta maaf lah sahabat. Ya. Tak pergi tengok video-video sahabat. InsyaAllah ada masa ke lapangan kita menjenguklah kat video-video sahabat.
Lalu saja kacau ni sahabat. Kan habis. Sebenarnya kita dah lewat tu ni sahabat. Air dah surut macam ni. Kalau air mula-mula patah surut, kita tunggu tadi. Yep. Nang butinang ku betikui. Kau sambutlah umpanku kekui. Okey sahabat. Itu ni air medok sahabat. Lama tak buat konten menjala. Ya sahabat. Ialah masalah teknikal sahabat. InsyaAllah kita akan buat lagi sahabat. Video menjala sahabat. Macam dulu-dulu juga sahabat. Kita teroka sungai-sungai. Baik udang ataupun ikan darat. Tepi. Okeylah sahabat. Oh, setakat ni saja video kita sahabat. Nampaknya ikan tak mau makan sahabat. Ikan duri. Anak-anak ikan saja yang kacau sahabat. Setakat ini saja video kita sahabat. Apapun terima kasih sahabat kerana sudi menonton. InsyaAllah saya akan tengok ke video-video sahabat kalau ada masa ke lapangan. Okey sahabat. Mantap Pak Bu. Assalamualaikum.